Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya perkenalkan ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ke acara berikutnya, Liga Meeting pertemuan abang adik antara pasukan podium dan pasukan pelapis kebangsaan. Pasukan kebangsaan podium Podium diwakili oleh Kunurin Afrika dan Muhammad Kunurin Haikal. Kunurin Mereka Kunurin dan Haikal Danish. Manakala pasukan pelapis kebangsaan diwakili oleh Riz dan juga Nur Arisa Najla dan Muhammad Riz Arif. Pasukan podium dipimpin oleh Coach Arif Farhan, manakala pasukan pelapis kebangsaan dipimpin oleh Coach Muhammad Izzuddin Abdul Rahim. Baik, penduduk pasukan diminta untuk bersiap sedia. Kedua-dua coach ini pernah menyumbangkan pingat perak Sukan Commonwealth 2010 sebelum bergelar jurun latih. Pasukan podium akan mula dahulu. Kita akan mulakan sekarang. Yang pertama, pasukan podium akan memanah dahulu di target 1 dengan Haikal Danish. Arrow yang pertama 9. Kunurin 10. Beralih ke pasukan lapis di target 2. Sembilan dari Riz. Kedua-dua pemanah di target 2 merupakan berasal daripada Selangor. 10. 19 sama selepas arrow yang kedua. Sikon yang pertama masih terikat 19 sama. Kita tengok sikon yang kedua di end yang pertama ini. Ini namanya itulah 8. Dia nama tu 8. Kuno ni kena membantu. 8 juga. Dari Riz, arrow ketiga 9. Sepuluh. Briefing yang baik dari Arisa. Untuk set yang pertama 35 di target 1, 38 di target 2. Saya rasa saya tidak menjangkakan sebarang perubahan kerana dari sudut pandangan saya arrow semua dalam tempat yang betul. Podium 35, pelapis kebangsaan 38. Sekiranya tiada perubahan, bermakna pelapis akan mendapat 2. Itu dia, saya rasa pengasahan untuk pergi ke set yang tiada sebarang perubahan. So, kosong podium, 2 pelapis kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, pengesahan daripada hakim di target telah kita dapat.
tiada perubahan pada skor, bermakna tiada perubahan pada set skor. Podium kosong, pelapis kebangsaan 2. Bermakna untuk set yang kedua, pasukan podium di pagi 1 akan mula dah. Kita akan teruskan dengan end yang kedua. Masih lagi pasukan podium yang akan memenang dulu. Haikal Ganesh 9. Ini dah agak turun. Tadi pasukan Ero pasukan turun ke atas. Begitu dengan Kunurin. Masih bahagian atas lagi. 8. Sebelah kiri 8. Kita ke target 2. Ini masih nono. Okay. Sembilan. Kembali ke target 1. Baik, daripada pasukan pelapis. Ini sudah pasukan podium. Dari 10. Lapan masih di atas. Kita ke target 2. Pelapis peluang untuk pasukan pelapis di sini lagi 2 mata. Akan dimanfaatkan oleh pasukan pelapis kebangsaan. Kembali 9. Sembilan. 10. Itu dia. Tidak mensia-siakan peluang dan ruang yang diberi oleh podium. Jadi pelapis kebangsaan 37, podium masih lagi 35. Kebangsaan 37 dan Mintin skor dia 35-35. Pelapis kebangsaan 38-37. Begitu masih mata lagi seterusnya ialah 4 berbalas kosong. Advantage kelebihan kepada pasukan pelapis kebangsaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pengesahan hakim telah diterima. Advantage untuk pelapis di target 2. Set skor 4 berbalas kosong buang masa sekarang. Podium masih ada peluang untuk mengejar. Pengesahan telah pun diterima. Di set yang ketiga. Pelapis 4, podium kosong. Kita tunggu sebentar untuk Aero mereka dipulangkan. Kita akan meneruskan end yang ketiga selepas runner memberi arrow kepada pemanah. Baik, Aero telah diedarkan semula kepada para pemanah. Kita boleh teruskan dengan set yang ketiga.
di mana hakim telah memberi isyarat target 1 pasukan podium akan mulakan dahulu. Kita mula sekarang. Sembilan. Enam. 10. Sembilan. Kita kembali ke target 1 pasukan podium. Sepuluh. Lapan. Baik, kita kembali ke target 2. Lapan. Sembilan. Wah. Apapun kita tunggu sebentar untuk dapatkan pengesahan hakim. Kalau ikutkan di sini sudah hampir muktamad. 3-3 berbalas 3-6. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan hakim kedua-dua pasukan. Kedua-dua pasukan boleh bersama dengan hakim. Tuan-tuan dan puan-puan, saya umumkan pemenang pingat emas juara kategori acara berpasukan campuran recurve, pasukan daripada pelapis kebangsaan di bahagian 2. Pemenang pingat perak target 1 kebangsaan podium. Saya tanya kepada kedua-duanya. Kita akan beralih ke acara individu. Lagi 2 acara akhir sahaja lagi. Selepas itu kita akan ke acara terusnya, iaitu penyampaian hadiah.